Hai guys, selamat datang di channel Cafe Malai. Hari ini kita bermain bersama Coolkit. Coolkit palsu lah. Jom mula. Jap, dia masuk tak tadi? Jap, ni boba. Coolkit mana? Coolkit mana? Sudah tak masuk pula dah. Lepas tu macam mana pula ni si Coolkit tu tak masuk. Jap. Dah masuk balik. Jap, apa ni? Internet slow sangat. Create server. Friends only. Create. Apa ni? Aku tak apa lagi dah. Ayo. Aduh. Sekarang ni sorang-sorang lagi. Penat dah. Start. Baru betul macam ni. Jin. Padahal kita tengok dari tadi. Kan macam ni seronok sikit. Mana si Coolkit ni? Ni dia. Kita buat apa sini? Tahu tak? Lupa mana ada voice ni. Buat bakso. Buat apa je dah, boy? Aku pun tak tahu lah kena buat apa ni. Makut dululah. Apalah. Lepas tu mi dulu. Apa dulu ni sebenarnya ni? Pening kepala aku. Noodle betul lah tadi mi. Ke ni mi? Ni kat mana? Dah aku try sikit dulu tu cara mi. Ni kod mi. Dia pun tak tahu. Vegetable sauce dan sambal. Pasti itu. Masukkan sayur. Paketkan makanan. Kenapa? Guna ni. Tekan je. Lah. Nak ambil bang. Makan je. Coolkit ke mana woi? Hilang ni. Sudah. Coolkit, mana kau? Janganlah main hilang-hilang, woi. Tadi Kak Diska ajak buat video. Tiba-tiba hilang ni. Ada, dah keluar. Dia pergi mandi, guys. Sekejap. Saya nak buat tutorial dulu. Kita baca sama-sama, guys. Aturan yang harus diikuti. Layani semua pelanggan. Lama ni. 50,000. Dia cakap bahasa Indo memang. Handsome juga kau bang. Aku ni buruk muka. Kamu tentu saja. Ini dikasih tipsnya.
Okey bang, jap. Setiap saya skip maksudnya saya tengah buat bakso untuk abang-abang ni. Macam ni kan cara buat bakso dia. Ambil mangkuk, letak bakso, letak sos, letak ni. Lepas tu tekan sini. Bungkus sambal mana? Woi, sambal mana? Ni kok. Dah lah, kau lah bang. Ha tu. Free air kotak tu. Jap. Okey, kena bayar 12,000. Tak ada 50,000 rupiah kot dia bayar. Bang, baki bang. Bang, aku tak bagi baki lagi ni, woi. Bang. Kok kau lah. Setan. Setan. Duduk. Tak nak. Hai setan guys. Dah tak ada dah setan ni. Ini baksonya sama teh kotaknya satu. Oke, harganya 19.000 ya. Okey. Bang, aku nak cakap jap kau ni bang. Kau bawa setan tu sebenarnya bang. Aku ada mata batin tau. Aku tahulah kau bawa setan. Bang, jap. Kau bagi berapa? 62,000, okey. Ni bang, aku nak kata jap. Kau bawa setan tu. Bang, dengar tak? Astaghfirullahaladzim. Dia tak takut dengan setan belakang dia tu. Kalau aku jadi kau, dah aku tinggal motor tu. Kenapa tu tak ada kaki, yang ni ada kaki? Pasti aku akan bagi kau bakso tersedap di alam semesta ni. Kau setan ke bukan? Mata mati. Oh, bukan. Ya, ada setan tergantung kat pokok tu. Kau bayar berapa bang? 62. Apa sal sini semua bayar lebih Kaya-kaya ke? Sabar bang, tunggu dulu aku bagi air kotak ni. Tunggu dulu pelanggan sambil skip video. Okey, aman, tak ada hantu. Okey, kalau 12,000 aku kotak lah. Sebab kau guna harga biasa je bang. Kalau habis buat apa korang? Isilah balik. Apalah susah. Lepas tu kita sambung. Dah ada serangan anomali. Pocong. Kuyang. Hari ini aku berangkat terbang. Aku punya Mangkuk habis. Ambil lah lagi. Apalah susah. Kenapa tak boleh ambil? Woi, kenapa tak boleh ambil mangkuk ni, woi. Patutlah. Mangkuk masih ada satu ni. Apalah. Tak patut. Kau bayar lebih kan? Orang bayar lebih dia akan dapat air kotak bang. Nah, air kotak. Makan baik-baik, minum baik-baik. Makan dan minum tu baca bismillah dulu. Ingat bang.
Dah, jadi saya guna mata-mata kan. Dia pasang! Ah! Dah 3 serangan anomali. Orang kata kalau 4 mampus aku ni. Sekejap isi bangkuk dulu. Wah, tengok you! Wow! Apa kau joget depan kedai aku? Tengok. Dah 4 ni guys. Guys. Nah, ni manusia biasa je. Apa ni bang? Ah! Setan! Dia tak ada aku! Sudah. Aku bagi makan manusia, dia orang makan. Wih, makan gelojoh pocong tu. Okey, sampai sini je lah video kita je. Semoga kita boleh berjumpa di video lainnya. Bye.